Goal to be the best in the class. Maknanya dia nak terangkan pasal SUV terbaik dekat Malaysia. B segment punya. So bercakap pasal dia punya improve, dia punya performance, dia punya max power, dia punya torque, lepas tu dengan dia punya minyak ah. Dia punya max power dia punya horsepower 181, dia punya torque 290, dia punya minyak consumption 61 liter per 100 km. Okay. Tu kita bercakap kat customer lah. Lepas tu kita bersebut dekat customer, kita punya gearbox pakai DCT. So DCT ni lagi kuat daripada CVT. Lagi tahan asap, lagi tahan panas. Dengan dia punya engine turbo kan. So DCT lagi baik. Lepas tu kita pun ada head unit yang besar, 14.6 inci. Lepas tu kita ada bahasa Melayu juga. Dan ada charger wireless untuk flagship sahaja. Lepas tu dia punya safety, kita ada 5 star Asian NCAP, level 2 ADAS dan auto parking untuk flagship. Lepas tu sporty exterior design, kita punya ada sunroof, ada 2 tone exterior dan ada tail bar fully LED yang boleh tukar color lah, yang boleh ikut music beat. Lepas tu dia punya comfort, sifat selesa dia, belakang ada aircon, kita ada 4 USB port dan ada 6 driver power seat. Maknanya boleh adjust atas bawah, tinggi rendah semua boleh adjust dekat power seat untuk driver sahaja. Inilah ada 5 yang kita boleh terangkan kat customer. Dah. Ada apa soalan? Saya tanya kat Fi lah. Berapa dia punya fuel consumption lah? Kereta S90 ni. Awak saya cakap awak di okay, dia punya fuel consumption dia 61 liter tau per 100 km. Jimat. Maksudnya 61 liter. Ialah 61 liter tu boleh 100 kilo lah. Yes. 1 liter bersamaan dengan 0.61. yes. Bagi dengan 100. Yang salam tu bahagi. Alright. Lain-lain ada time apa? Awak macam ada time apa je? Amran? Dah, terima kasih. Tu je.